Kau tengok kan betapa besar dia punya skrin, puas hati gila. Landscape macam ni full screen pe. Memang layan kan, memang layan kan. Dua-dua 7 inci punya game konsol. Ni lagi padu lah. Korang boleh tengok sendirilah. Aku tak nak cerita lebih-lebih. Yang ni yang 7 inci. Aku jarang promote yang ni. Sebab apa? Korang tengok sendiri. Kita buka terus dua-dua. Yang ni padu guys, yang ni. Kalau korang nak lagi padu, korang ambil color yang macam ni. Dari segi design dia, yang ini lagi kemas, lagi slim, lagi solid. Dia ada HDMI. Ini USB card, on off dekat sini. Ada 2 OTG dan USB. Dan button dia memang cantik. Okay, nampak kan grafik dia? Cantik gila yang ini. That's why aku recommend ni kalau korang nak beli. Yang ni dia macam ni sahaja. Dia tak ada HDMI. Dia tak pakai USB-C. Dia pakai micro USB sahaja. Kau tengok situ. Ada audio jack. Button power dia macam ni, manual. Memory slot lah. Itu sahaja. Yang grafik dia macam ni. Grafik dia biasa saja. Okay, korang tengok sini. Yang ni all angle clear. Kalau yang ini, kalau aku buat macam ni kan, dia ada certain angle yang tak clear. Aku suggest korang ambil yang G90. Harga dia pun tak mahal. HD screen. Ada banyak juga game dalam. Siap-siap install dah. 14,000 lebih. Dekat 15,000. HD clear 7 inci padu. Kalau korang ambil color yang biru merah tu, automatically jadi macam yang lagi satu kan, yang brand tu kan. So orang tak perasan korang main game konsol yang murah bajet macam ni tapi 7 inci padu macam ni. Aku letak dekat beg kuning yang ni. Ini rare tau. Kalau biasanya link hilang tu sold out lah tu. Antara game yang kita cover, kita belanja sikit. Ini baru PSP. Korang tengok dengan skrin yang lebar 7 inci macam ni, besar gila. Memang puas hati. All angle clear HD. Memang puas hati lah. Aku puas hati gila main ni. Mantap guys.